Menerima tu ada. Rahsia. Ada rezeki banyak lah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya kepada semua yang baru saja bersama kita pada hari ini. Dan tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita nak tanya kepada semua staf-staf kita di Kuhn Rehab and Wellness berkaitan tentang Hari Raya. Jadi nak tengok keletah-keletah kita semua punya team. Let's go! Misha balik kampung tak tahun ni? Tak, dah balik cuti dah hari tu. Oh ya ke? Memandangkan suami saya tak dapat balik raya, saya akan beraya di rumah family dulu. Next weekend raya seterusnya saya akan balik ke kampung mertua lah. Jenguk jugalah walaupun tiada suami di sisi. Suami kerja mana? Dekat Sandakan Sabah. So tahun ni tahun pertama kami sebagai suami isteri, tapi tak dapat raya bersama juga. Tema baju raya warna apa? Saya warna pink kot. Kenapa warna pink? Sebab saya suka pink. Oh. Sebab tahun lepas dah warna ni baby blue dah. Oh ya ke? Dah planning dah dengan family semua. Dusty pink. Dusty pink. Tahun ni Michelle ada memberi duit raya ke ataupun menerima duit raya? Setakat ni insyaAllah belum lagi. Belum lagi lah. Ada menerima ke? Menerima tu ada. Bersatu. Rahsia. Ada rezeki banyak lah nanti. Saya memang setiap tahun memang bagi duit raya lah, especially untuk anak-anak saudara, maksud anak-anak kawan. Sebab tu kita anggap tu satu sedekah untuk kita setiap tahun kan. Dan menerima tu depends, ada rezeki kita dapat juga, tapi tahun ni of course akan dapat daripada suami lah. Rasa saya suka semua benda sedap. Tahulah, rendang kot, rendang daging. Mungkin saya suka ni kot, apa ni, air cocktail. Saya suka. Ni jawapan paling rare Kenapa dia cocktail dulu? Tak tahu, saya suka macam benda yang light, macam refreshing. Makanan favourite masa hari raya, of course lemang dan rendang ayam. Kita masyarakat Melayu memang setiap hari raya tu kita akan masak kan. Nenek, arwah nenek lah, dia masak memang special sikit. Tu yang kalau setiap kali raya tu memang kena ada rendang ayam. Tapi walaupun arwah dah tak ada, tapi kita tetap follow tradisi dia. Walaupun air tangan tu berbeza kan dengan mak ataupun mak saudara, tapi tetap kita follow dia punya recipes lah. Lemang ada buat, tapi tunggu masa balik ke Perak nantilah. Belah ayah dengan suami, Perak dengan Penang. So kami akan ke belah utara lepas hari raya kedua ketiga tu lah. Nanti minggu weekend tu kita akan pergi. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan kepada semua warga Malaysia, terutamanya agama Islam lah, semoga menjaga kesihatan baik-baik, especially kepada pesakit Kuwait Energy House. So jaga diri baik-baik, jaga makan. Nanti jangan lupa lepas habis raya kita berjumpa semula untuk buat teruskan sesi rawatan di Kuwait Energy House. Okay? Kepada semua yang menyambut Hari Raya, saya ucapkan selamat Hari Raya. Dan kepada yang sedang on the way balik kampung ataupun kejap lagi balik kampung, hati-hati semasa memandu dan ya, selamat Hari Raya semua. Bye. Dan untuk passion, semoga jaga keselamatan dan jaga kesihatan sepanjang cuti raya ni, dan jumpa lagi lepas Hari Raya nanti.